Assalamualaikum, selamat malam-malam bang. Nak buat apa bang? Saja cuti-cuti ni nak buat saut-saut sampah bang. Nak tengok apa yang ada. Biasa kalau atas air masam, udang memang nak turun ke bawah ni. Dia naik sampah, dia ikut sampah untuk turun ke bawah mencari air yang cantik lah. Saja nak try tengok. Hujan pula ni Saja try sekejap tengok ada barang ke tak ada barang. Tengok sampah ada tu, nak try sekejap. Jomlah, kita mantap. Nampak macam ada. Kan betul. Tapi udang tak besar lah. Nampak. Ini hidupkan cantik ni. Hidupkan lah. Boleh buat tajuk. Ada bang. Kita hidupkan dia. Nampak tu. Meriah. Meriah. Tapi saiz memang goreng-goreng punya saiz lah. Yang kecil betul kita lepaskan nanti. Meriah. Yang kecil betul ni boleh buat umpan ni. Tapi kecil sangat tak mau. Kita buang. Yang kecil betul kita buang. Ambil yang cantik je bang. Padu mantap. Dah ada yang dah melompat dah. Tu dia. Kecil sangat pula. Ada seekor. Padu mantap. Ada yang cantik lah saiz. Kau sadu kan. Sadu. Sadu dah kena dah. Dia nak kena sampah besar. Ni udang telur tak mau. Tu dia. Ada mantap. Depan tu ada sampah lagi Kita ambil yang besar-besar dulu, kan baru kerja yang kecil. Tu dia. Tu, dah nampak udang ni lah. Dah nampak dah udang ni. Tak banyak pula. Nampak besar. Udang tak banyak. 1, 2. Dua. Padu mantap. Kita kejar sampah kecil pula. Mana sampah kecil? Ada kat situ. Kecil. Kecil tak mau. Akan ada
lepaskan lah. Okay. Tapi tak besar dah bang. Ini buat goreng-goreng ni. Tu dua yang cantik. Yang kecil kita lepaskan semula. Syok pula bang. Dah lama tak buat aktiviti ni. Tengok. Dah segitu dah udang. Pada mantap. Ada yang cantik saya. Pada mantap bang. Puas goreng ni. Puas. Mantap. Yang kecil buang. Ada sampah besar. Meriah bang. Cantik-cantik pula saiz tu. Dia sampah besar ni peratus dia agak tinggi sikit. Yang saiznya cantik lah. Aduh. Ujang lah. Betina. Ujang lagi. Aduh mantap. Yang lain kecil balik. Alhamdulillah. Ada sampah besar. Mudah-mudahan banyak udang. Besar sangat ni bang. Tapi kalau dia nak ada di bawah ni. Kan ada tak banyak. Tak cantik sangat sampahnya. Dia mau sampah pecah-pecah tu bawah lawa. Yang ini tak dapat nak sauk terus. Tapi adalah. Kita pergi sampah kecil sebelah. Kan ada. Sampah kecil yang meriah. 1, 2. Ini namanya mungut udang. Time nak yang besar-besar, yang kecil-kecil bang. Try. Aduh mantap. Besar. Macam ada. Tapi tak besar lah. 1, 2, 3 ekor. Aduh mantap. Macam ada. Kan betul. Ada 2 ekor. 1, 2. Aduh mantap. Ada nampak udang bujang bang. Nampak udang bujang yang semangat tu bang. Udang bujang sudah nampak speed dia. Nampak tu speed kuning. Alhamdulillah.
Lain kecil. Kecil tak mau. Kecil balik. Ni boleh. Pada mantap. Macam ada. Buang dulu sampah-sampah yang tak guna. Macam kocak-kocak tadi dengar. Dia tak ada. Kan ada cantik. Dia kuning. Aduh, mantap. Alhamdulillah. Pula lenting-lenting. Dia dah gegor, lari dia. Tak ada. Tak ada ni. Kecil je. Ikut je. Alas lah bang. Dah sejam dah menyauk ni. Alas lah. Bismillah. Tu dia. Macam ada. Tu dia. Ada. Ada kasar bang. Macam mana nak las kalau macam ni? Ada kasar, macam mana nak las ni bang? Hai. Yang telur-telur balik. Banyak telur hang lagi mu. Bujang. Tu dia. Telur balik. Jangan duduk sini. Alhamdulillah bang, selesai. Ini buat kenduri sedap ni bang. Buat kenduri punya saiz ni. Ada juga campur-campur. Banyak, memang banyak. Allah, ikan sumpit ni termasuk. Meriah. Meriah. Ada yang besar juga. Tapi payah sikit lah. Ini kalau lagi lama, lagi meriah dia naik ni. Lagi malam, lagi banyak dia naik ni. Boleh tahan lah. Lepaslah selauk. Tak sampai. Kecil. Yang saiz-saiz macam ini ni, duduk kat sampah kecil je. Alhamdulillah. Dia bergantung je. Tapi sauk memang nak kena dalam lah. Masukkan dalam tu baru angkat. Kalau sauk atas gitu aja, dia lagi pantas. Lagi laju dia. Adalah buah hati yang besar-besar. Mancing tak nak makan lah. Rupa dia bergantung kat sampah.
di main atas ni. Main atas lah, nampak? Saya boleh tahan ni. Ini saya balas ni, member kat atas dia nyauk ni. Ha. Apa benda sanggup. Nampak pun. Aduh, hai. Alhamdulillah kasih hidup ah. Ini kan sumpit ni tadi. Kau ingatkan dia hidup, mati masuk dengan udang. Kau sumpit ah. Hati kau. Itulah. Goreng bawa apa ni? Bawa bagi geng-geng kat sekolah nanti. Puas ni. Tangguh ti canai tak tahan tu. Alhamdulillah. Meriah. Dah terlambat tadi. Dia nak sedap lepas maghrib tadi. Hujan. Tu tunggu sampai lepas isyak baru turun. Alhamdulillah. Jadi dah. Janji tak kumpau. Tak nak deh, air masam. Tapi besok makan bang, jangan risau. Bergegar Senyap.